Okey sahabat-sahabat, aku download SG. Okey sahabat, saya dah sampai spot Air pun dah agak laju arus saya sahabat Agak laju. Saya menggunakan satu rod saja. Satu rod, dua mata lah. Dua mata kail menggunakan udang kopek sahabat. Seperti biasa cuaca begitu panas sahabat Okey sahabat dekat sini, spot sini ada cerita-cerita yang menarik juga Waktu dulu kawan saya memancing sini dengan pak cik dia. Tiba-tiba malam Jumaat sahabat, tiba-tiba di bawah sini sahabat ada suara seperti oi, oi kat bawah sini sahabat. Mulanya dia ingat dia seorang aja yang dengar sahabat. Lupa-lupa pak cik dia pun kata suruh dia bungkus joran keluar. Lupa-lupa bila sampai atas sahabat, dia tanya pak cik dia, lupa-lupa pak cik dia pun dengar suara yang sama sahabat Kerana di bawah sini sahabat di bawah sini memang tempat sunyi. Dia ada gua lagi sahabat, tengok. Tu ada gua dia sahabat, nampak? Ada gua dia sahabat. Tu gua dalam tu boleh tembus kalau kita tembus kat gua ni, masuk sebelah sana sahabat. Masuk tembus ujung tu Lagi satu sahabat, saya mancing dengan arwah kawan saya. Dia pun dulu mancing kat sini dengan kita. Dekat atas ni sahabat, cucu dia nampak. Cucu dia kata, itu apa tu orang baju putih tak ada kepala kat atas tu sahabat, kat chalet lama tu. Tu cerita-cerita misteri lah yang dekat kawasan sini saja sebelum sana belum lagi. Ni kawasan-kawasan sini. Dia tegur, bila kita tengok atas tak ada orang, tapi dia nampak sahabat, lembaga putih tak ada kepala. Itu masalah sahabat Okey. So seperti biasa kita dah sampai spot. Nanti kalau ada apa-apa respon, kita akan update lagi sahabat. Buat masa ni suasana best sahabat. Okey, kita akan update lagi sahabat Okey sahabat, nampak gaya macam ada sahabat kita tak pastikan apa ni, kerana air gerak surut sahabat. Air gerak surut, cuaca panas sahabat tapi kita tengoklah ikan apa ni sahabat. Okey sahabat, satu ekor gelama InsyaAllah lah, kalau ada lagi kita akan ambil lagi. Tapi buat masa ni alhamdulillah ada juga, tak kosong sahabat ni dia. Ni nama dia gelama bukan glamour tapi gelama sahabat. Okey, kita umpan dulu sahabat. Okey sahabat, by the way sini air dia dalam sahabat air sini memang dalam betul lah, memang best untuk mancing lah. Okey sahabat, tadi dapat gelama, kita akan ambil lagi. Okey sahabat, tadi ada yang kutis saya cuba cek ada tak ikan dekat sini. Okey sahabat, nampaknya umpan masih ada. Saya adjust dulu umpan ni, lepas tu kita lambung lagi sahabat. Beras benar. Tadi ada ikan kenek-kenek makan-makan sahabat. Okeylah, apa-apa pun nanti kita akan update benar. Okey benar, jumpa lagi benar. Okey sahabat, ada yang kutis tapi nampak gaya macam tak tahu ikan apa ni sahabat. Kutis dia pun tak kuat sahabat.
Okey sahabat, siakap sahabat. Aduh, saya ingat ikan apa sahabat, siakap sahabat. Tu dia. Kosong sahabat. Tu. Alhamdulillah sahabat. Saya terpaksa jab dia naik sahabat. So dia terbang sahabat Takut putus sahabat, sikit je kena tu. Nampak sahabat. Ni dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siakap sahabat. Tu dia sahabat. Alhamdulillah sahabat. Okey sahabat, alhamdulillah kita dah naikkan satu siakap dengan satu gelama sahabat kita cuba lagi. Cuaca begitu panas dan terik, matahari atas kepala sahabat. Tapi kita cuba juga. Okey sahabat, 9 tikus. Alhamdulillah kita dapat lagi satu spesies 9 tikus 3 spesies sahabat sekarang Tu dia sahabat, 9 tikus. Alhamdulillah. Kita collect lagi satu spesies iaitu 9 sahabat. Okey ni. 9 ni tak boleh besar sahabat dia gini je kalau besar pun lagi sikit lah. Dia panggil 9 tikus di sini Kalau sana mungkin 9 rabbit ke apa sahabat, sila komen. Okey sahabat, 9 lagi, 9 tikus sahabat. Okey, banyakkan dia sahabat. Hari nak hujan sahabat tapi kita dapat naikkan 9 tikus. Ni dia sahabat. 9 tikus lagi Jaga sengat dia sahabat Okey, kita releasekan dulu sahabat. Okey sahabat, di Pasir Ris tu dah hujan lebat. Tapi di sini masih ada cahaya sahabat So kita masih di pertengahan akan berbagi dua, nak mancing atau tak nak mancing. So kita berbagi dua dua suasana sahabat. Tapi walau macam mana pun kita cubalah. Kalau tak boleh kita akan stop misi kita Okey, sana lebat, sini panas. Nak mancing atau tak nak mancing, kita bagi dua alam sahabat. Okey sahabat, ni Abid buat masa ni. Okey, kita mendaratkan lagi satu spesies duri pula. Time waktu hujan sahabat Spesies duri pula ni. Okey, alhamdulillah. Okey, ni sahabat duri pula sahabat okey. Tu dia. Okey. Masih hujan di Pasir Ris sana sahabat. Okey. Kita release dulu. Okey sahabat. Ni ada ikan special kita dapat ni. Kecil sahabat. Ni dia ikan special Cantik banget ikan ni. Kita tengok sahabat nampak sahabat. Okey sahabat, terima kasih kerana menyaksikan video aku download SG. Itu saja hasil kita hari ini. Dan saya akan tunjukkan hasil nanti sahabat seperti sahabat tengok, cuaca pun hujan sahabat Okey sahabat, so kita akan hentikan misi kita lah.
Okey, nanti saya tunjukkan hasil buat hari ni sahabat. Okey, alhamdulillah sahabat. Inilah hasil kita hari ni walaupun cuaca hujan sahabat. Dua sebelah tikus, duri, lama dan bonus siakap sahabat. Ni dah besar juga sahabat, nampak. Jadi tak sia-sia lah kita punya hasil hari ni sahabat. Nampak tu. Okey sahabat. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain video sahabat. Okey, baik-baik, jaga kesihatan dan selamat berjumpa lagi sahabat. Okey sahabat, kita dalam perjalanan balik, kita sambil ambil view macam inilah suasana di sini. Ni Kelong Walk orang panggil Kelong Walk. Suasana indah sahabat.